Tu dia guys. Tu dia. Dia orang start set up dah tempat makan. So kat sini kalau makan memang kaki kena rendam dalam air lah. So memang abang advice kalau nak datang sini korang kalau biker susah sikit lah kena buka kasut dan sebagainya, tapi still boleh, tapi kena pakai seluar yang agak longgar. Sebab korang kena sinting lah korang punya seluar tu kan. Lepas tu of course lah akan ada percikan, akan basah jugalah. Tapi memang agak nice lah kalau duduk makan dekat sini. Korang boleh lepak-lepak sambil rasa kesejukan naturality air, orang cakap apa, air bukit kan. Memang sejuk, memang best, memang enjoy sangat. So vibe yang bagus, tempat yang bagus. So makanan dia pun kita orang order makanan yang macam mana set lah, kita orang order set RM155 untuk 5 orang dan RM170 untuk 4 orang. Untuk 4 orang guys. So adalah makanan kampung, ayam goreng, ikan bakar, sambal belacan, ada gulai. So dia datang macam ni lah, dia datang dalam bentuk dalam macam ni. Nampak dia seal, nampak hygiene lah, kemas, nampak bersih. Yang penting tu semua makanan seal memang okey lah, bersih. Itu yang penting lah guys. So apa pun kita orang nak makan kejap guys, kejap lagi kita sambung guys.